Phuket. Ya. Saya tengah konak ni. Okay guys. Kita ada malam ni. Okay, so untuk Padang malam mula kita ke homestay Padang Besar. Habis kena pen. Okay. Nanti kan suasana di camping yang Padang Besar pada malam ni insya-Allah. Sunyi. Sini. Okey. Kami je. So, kita sampai di Padang Besar. Apa boleh tengok dengan tak ada hujan. Steady lah, kawan. Okay. Ya. Ini tak ada hujan, mat. Coba. Sebelah 50. Ya, demi vlog. Okay. Stand by. Boleh di homestay. Guys, kita dah sampai di homestay. Kana sini nak. Ni mak Rafi punya. Aku keluar selain pin ni. Ha. Hello guys. So alhamdulillah kita dah sampai di homestay. So malam ni kita akan berehat semalaman di Padang Besar. Jadi insyaAllah esok kita akan ke border. Kita akan melalui immigration dan sebagainya lah. Jadi untuk hampa yang tengok vlog ni, stay tune sampai habis lah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Time tu Sleep. Wow. Ada okey kata. Memang isi tak ni? Oh, maklumat sulit. Jangan tak ni. Set. Aduh, on. Okay, pagi ni sebelum kita bergerak ke border, kita selesai ya. Kita berterima kasih kepada salah seorang sponsor kita. Ya, ada sponsor. Sponsor itu alhamdulillah, terima kasih kepada penaja. Nanti saya letak logo. Penaja yang sponsor kategori kita pada pagi ni. Alhamdulillah. Jadi saya harap semua menikmati lah sebagai ketua kumpulan. Cheers. Okay, tolong habiskan kawan. Jangan lupa habiskan. Kakak lah kakut makan. Hello guys, so kita dalam perjalanan nak ke Krabi. Dan untuk makluman apa, daripada Padang Besar ke Krabi mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam. Okay, so perjalanan yang agak panjang untuk kita hari ni. Jadi stay tune, layan vlog ni sampai habis. Okay, check it out. Chul chnam de cham rop khai nak bong nak pung nak srok nak mai. Chul chnam de cham rop khai nak bong nak pung nak srok nak mai. San sam loi tang pi chnam mon basan mien yi on min propon muai dai. Sedangkan ku sedih luka.
terbang biasa. Takkan berubah. Masih pada stop. Lai. Okay, sekarang ni kami berhenti di Arenda Andaman Terang, mana di sini banyak kedai-kedai yang boleh beli gula dan juga kedai-kedai makanan lah untuk sesuai makan-makan tengah hari. Okay. So di Arenda Terang ni kami dua je lah yang makan. Yakin je Arenda Terang? Hah? Apa tu Google? Kami dolar-dolar. Tak tahu? Main sebut je. Okay. Kita tengok sedap tak sedap. Maggi celup. Tengok ya. Tengoklah saya nak. Guys, so kita berada di, tak tahu berapa ketinggian, tapi kita berada di Dome Cafe, salah satu cafe yang berada di kawasan Krabi lah. Okay, untuk Krabi lah dan sekitar-sekitar dengan kawasannya. So cantik view di sini.
And what's up guys? Day 2 in Krabi, Thailand. Good morning. Good morning. Good morning. Pagi ni kita sedangkan konflik. Konflik. Ya, sarapan lu. Hello guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Day 2 in Krabi, Thailand. So ini kita nak buat apa? Ini kita nak buat apa? Kita lari. Hah? Dari Rapi Island Hopping. Rapping 4 pulau. 4 pulau. Pulau Manggar, Bikai, Noyan. Bukan. Okay, so hari ni kita akan buat aktiviti snorkeling. Mana akan ada tempat-tempat lah. Okay, so orang berangkoi nak main Krabi. Okay, orang pun boleh ambil package ni, duduk di Onang Village Resort. Tengok link kat bio. Link dekat bio. Kita akan letak link kat bio. Okay, kita tengok apa yang nampak ni. I'll take your hand and I'll hold real tight. I'll tell you life's just a blame, so don't think twice. Let's catch the moment in a flash of light. Whoa, 24/7, baby, 365. If we're gonna feel alive, then let's feel it now. We could all be blown to pieces because time's a ticking bomb. We could all be dead tomorrow, but our love will carry on. When you know your days are numbered and you're looking in my eyes, it's not the end, 'cause the energy never dies. Berada di first stop trip Island Hopping hari ni. Hiking lah. Betul lah, nak hiking sangat. Apa nama ini? Nama tempat ni? Apa? Kong Island. Nama orang Kong Island lah. Okay. Jadi berangkau yang nak main, pastikan pakai yang sebetulnya lah. Okay. Pakai yang sesuai lah. Tu dia aktiviti macam ni. Janganlah tu pakai yang julok mata tak apa. Yang julok mata tu tak apa. Julok mata tu pada report lah kan. Mandi yang 4 tu yang kau. Assalamualaikum, selamat datang ke Krabi, Thailand.
What's up guys? Selepas pada snorkeling, sekarang ni kita akan pergi ke satu kedai makan yang dipanggil Kampung Nelayan. Okay, so apa yang kita akan buat adalah akan makan lah. Okay, so tengoklah apa yang kami makan. Cuma yang menarik di sini adalah kami nak pergi kedai ni, kita akan naik boat. Kita naik boat? Ha? Kita naik boat? Pergi kedai tu. Pergi kedai Kampung Nelayan ni, kita naik boat. Mesti orang kata, apa yang peliknya? Tak. Pelik je, kita tengok ni. Okay. Kita akan bergerak ke kedai ni yang dipanggil sebagai Kampung Nelayan yang berada di Krabi, Thailand. So aku rasa untuk vlog kali ni itu saja. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube Alif Yamani.